Woi, bila masa ada angkat berat ni? Aduh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Syekh Section Video Vlog. Kali ini untuk UAE Travelog 2024 untuk 23 Disember lepas, aku dan family aku pergi ke negeri-negeri yang orang tak mungkin pernah dengar ataupun tidak So kali ini aku dan family aku pergi ke negeri-negeri kecil dalam UAE. So first destination is Fujairah. Seriously guys, kalau korang tengok sini, kau tengoklah macam konsep R&R dekat UAE ni, tengok surau rasanya kan. Tapi dia punya reka bentuk macam masjid. Lepas tu dia punya kedai-kedai pun ada juga bangunan macam bangunan kedai macam dekat Bandar lah. Sampai dekat Fujairah Fort GP2. Ni saja apa ni? Fujairah Equestrian Championship. Patut ada banyak negara kat situ kan. Ni dia punya fort dia. Yang ni rumah kampung dia. Rumah kampung dia. Dia sampai port. Rumah tu. Dah naik blok. Masih blok. Okay. Tu ini daerah port. Buat belakang aku ni. Dia ada meriam dia. Dapat cun pula Dulu dah ada senapang. Atas dah. Kat room. Coba ni. Basah yang ini date processing area, yang ini proses buat ni dates buat kurma ke apa kau. Ini penjara. Ada di tepi. Apa macam sempit dah naik. Uish, kecil. Apa? Tapi ni sama dia. Apa? Yang tembak. Yang tembak mama dia dapat pun tembak. Apa? Dia coreng apa? Aduh, apalah. Nice city view. Nice city view.
banget. Ada. Oh, Al-Hadab Masjid. Bukan hadap je, hadap. Oh, ya. Ni mimbar dia. Oh, ni. Dah. Rumahan. Oh, Syed Hamad bin Said Al-Sharqi. Apa je tu? Oh. Ini majlis. Jaket. Pada tu ya. Okey. Okey, selesai di Fujairah, orang balik semula ke pantai barat UAE, tapi kali ini pergi ke atas sikit. Tapi kali ini kita orang ada lalu jalan kecil lah, sebab mungkin ikut faktor masa macam tu kan. Ikut jalan kecil lagi cepat sampai lah. Tuk mana? Okay, dah sampai Ras Al-Khaimah. Nasib baik sampai sebelum maghrib. Pantai dia. Set. Tu je. Dia punya matahari. Comel macam ni. Macam ni. Sekejap lah.
Dah start. Weh, bila masa ada angkat bunga ni? Aduh. Ni aku harap MBSA letaklah benda ni dekat Taman Seksi 7. Fort Al-Quwain macam ni je. Tanya pasal malam tak dan nak masuk. Banyak betul kat sini. Ha? Ada urut banyak betul kat sini. Ni Istana Kebudayaan. Ni dia Taman Kak Syarjah. Ini masjid dia. Masjid kat the rest the park. Kita orang tinggal sini lah for the first day, tapi tak pun. Okay. Boleh beli dinner tempat lah. Oh, ni nama park dia, Al-Majaz Waterfront, Wajihatul Majazul Ma'iyah. Maknanya the importance makan. Ni dia kudapan kecil. Oh, apa ke tengok movie sini. Oh, no, dah. Alhamdulillah lepas penat seharian pergi berjalan dekat belah pantai timur UAE, lepas tu pergi pula ke Ras Al Khaimah, Al-Quwain, lepas tu lepak Syarjah dan orang balik semula ke hotel kita orang lah dekat Dubai. So terima kasih kepada semua yang menonton episod ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di dalam episod yang akan datang. Wassalamualaikum.